Untuk kekal sihat, kita perlu makan makanan yang berzat, minum air dengan secukupnya, rehat dan tidur dengan cukup. Tetapi untuk kekal cergas atau kekal cerdas, kecerdasan, kita perlu bersenam setiap hari. Kerana makanan kepada kecerdasan fizikal adalah bersenam. Jadi setiap hari kita perlu cari masa sekurang-kurangnya setengah jam atau 1 jam untuk bersenam. Petang ini Pak Su sempat berjalan-jalan di sekitar kawasan Seksyen 7 untuk bersenam bagi menguatkan otot-otot jantung dan juga berpeluh. Dan dalam kajian-kajian sains mendapati apabila kita bersenam ada tiga jenis hormon yang akan dikeluarkan oleh sistem badan kita. Yang pertama ialah endorfin. Hormon endorfin boleh membantu kita untuk mengurangkan stres. Jadi kalau anda stres, anda kena bersenam sebab kita memerlukan endorfin dan juga pain relief. Badan kita juga akan mengeluarkan sejenis hormon lagi dipanggil serotonin. Serotonin ini membantu kita untuk menjadi gembira, happy, menjadi tenang. Itu dia. Jadi kalau anda nak rasa happy, anda kena bersenam untuk mendapatkan serotonin. Begitu juga ada sejenis hormon lagi dipanggil dopamin. Dopamin ini juga akan membantu kita merasa bermotivasi, merasa seronok, dan merasa juga boleh membantu masuk ketenangan tubuh badan kita. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 jenis hormon yang membantu sistem badan kita untuk kekal cergas, dan juga mental kita juga cerdas, emosi kita tenang dan kita dapat rasa gembira. Teruskan bersenam, jangan lupa teruskan bersenam. Jumpa lagi, terima kasih.